أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Boleh? Lebih. Oh, tak comel. Nasib baik ada juru hias. Bunga tak ada. Ha? Okey, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita surah Yasin. Ayat yang ke berapa kita? 36 36. Kalau kita ada masa, kita ambil ayat yang ke-37 dan 38 kalau kita ada masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. Okey, kita bincangkan ayat yang ke-36. Cuba bacakan. Subhan. Perkataan pertama ialah Subhana. Perkataan kedua ialah Alladzi. Ketiga Khalaqa. Seterusnya Al-Azwaj. Al-Azwaj. Seterusnya kullaha. Kemudian mimma. Ada dua perkataan bergabung daripada mimma. Min dengan ma. Seterusnya ya, mimma tunbitu. Tunbitu. Betul? Al-ardu. Kemudian wa min. Betul? Anfusi. Betul? Dhamir muttasil
Him. Kemudian wa mimma la ya'lamu. Habis dah ayat 36. Boleh nak? Senden kelas ni. Sakit leher saya tengok. Senden kat orang perempuan. Ya. Perempuan tengok netball, basketball. Okey. Kita akan keluarkan perkataan yang popular. Maknanya perkataan yang sangat kerap penggunaannya di dalam bahasa Arab dulu, dengan merujuk kepada diagram warna pink. Dah berapa bulan dah belajar? 5 bulan 5 bulan belajar, mesti ingat paling kurang perkataan yang dalam diagram warna pink. Kalau ingat saja diagram warna pink punya perkataan itu, bermakna kita sudah pun faham lebih 50% ayat Quran. Itulah cara pembelajaran yang berstrategi. Tak main belajar hantam-hantam. Orang belajar, kita belajar. Tapi kita belajar perkataan yang penting dulu, kita kuasai. Dan kita akan membuktikan bahawa perkataan yang kita tak tahu itu sangat sedikit sebenarnya, campur dengan perkataan yang sudah kerap digunakan oleh kita semua. Okey, perkataan yang pertama masuk dalam isim popular ialah allazi. Apa maknanya? Macam mana nak terjemah allazi? Orang yang. Tapi kalau Tuhan, Tuhan yang. Kalau kambing, kambing yang lah. Tengok dikembalikan yang tu kepada siapa. Jadi jangan nampak orang je. Sebab hari ini akan membincangkan tentang Allah, pencipta yang. Seterusnya perkataan kullah. Perkataan yang sangat popular. Setiap, kesemua. Itu kena maklum. Kemudian yang saya tanda right itu makna perkataan tu kerap digunakan. Saya tanda X ini sudah ada dalam diagram warna pink. Ha. Dhamir muttasil. Apa makna ha? Nya. Untuk muzakkar ke untuk muannas? Muannas. Muannas tu mufrad ke jamak? Mufrad mana apa? Satu. Jamak? Ramai. Dia jamak ke satu? Mufrad. Okey, untuk muannas perempuan satu dipanggil ha. Kalau untuk muzakkar dia jadi hu. Okey, dhamir muttasil sekejap. Kita mainkan. Okey, kesemuanya dhamir muttasil. Okey, kesemuanya untuk lelaki kullahu. Kesemua mereka berdua. Kullahuma. Dia tak jadi kullahuma, kilahuma biasanya. Tak apalah. Okey, kesemua mereka kullahum. Kesemuanya perempuan kullaha. Kesemua mereka berdua kullahuma. Biasa disebut kilahuma. Tak apa. Okey, kesemua mereka perempuan kullahunna. Setiap engkau ada tak? Setiap engkau ada ke dalam bahasa Melayu? Kullaka tak ada, tak payahlah. Ayah jalankan. Kelakar bunyi dia. Tak apalah. Kalau kelakar tak payahlah. Okey, seterusnya perkataan min makna apa? Min haraf jar. Perkataan yang kedua ialah ma. Apa yang isim apa? Ma. Isim mausul. Cuba apa ni ulang semula isim mausul. Kalau seorang lelaki yang disebut macam mana? Alladhi. Kalau dua orang lelaki yang alladhani ataupun alladhaini. Kalau orang-orang lelaki yang alladhina. Seorang perempuan yang
dua orang perempuan yang Allataini ataupun Allataini jamaknya Allati allati ataupun allai. Apa yang macam mana? Ma tengah-tengah yang sempit tu. Siapa yang man. Itu cukup sudah untuk tuan-tuan menguasai isim apa? Mausul. Lepas tu perkataan al-ardu, bumi. Okey. Kalau sebut al-ardu, bumi. Kalau langit, as-sama. Mesti ingat ini alam-alam yang banyak digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Okey, kalau matahari apa? Asyamsu. Kalau adiknya bulan, Al-Qamar. Kalau bintang, An-Najmu atau An-Nujum jamak dia. Ya. Ini alam-alam keliling kita mesti kita ingat. Kalau awan apa? As-sahabu. Kalau angin, Ar-rihu. Kalau api, An-naru. Kalau cahaya, An-nur. Alam keliling kita yang disebut. Okey? Kalau lautan, Al-bahru. Daratan, Al-barru. Al-barru. Ini semua perkataan yang kita punya alam keliling kita yang digunakan secara kerap oleh Allah dalam Quran. Okey, lautan, daratan, sungai, tajri min tahtihal anhar. Itu sungai-sungai, perkataan al-anhar, sungai-sungai. Ya. Apa alam yang digunakan secara kerap lagi dalam Quran? Hujan. Hujan apa? Tapi dia tak sebut al-matar, dia sebut al-ma. Dia sebut wa anzalna minas sama'i ma, al-ma, air. Okey. Yang ini perkataan-perkataan ni diguna secara kerap di dalam Al-Quran. Cuba terjemahkan semula. Jangan asyik tulis dia, hafal pula lah. Okey, al-ardu maknanya bumi, as-sama'u langit, asyamsu matahari, al-qamar an-najmu, as-sahabu, ar-rihu, an-naru, An-nur, Al-bahru, Al-barru, Al-anharu, Al-ma'u. Air. Okey, dah cukup di situ. Kita masuk lagi perkataan yang kita perlu ketahui. Wa dan haraf apa tu? Ataf. Min dari haraf apa? Haraf jar daripada anfus. Diri. Itu adalah kalimah jamak. Ini juga memang patut tahu anfus atau nafsun. Diri. Cakap Melayu juga nafsun. Tapi nafsu, cakap Melayu itu nafsu syahwat. Tetapi nafsun di sini ialah diri, ataupun setengah dalam ayat yang lain dimasukkan jiwa. Ini. Kemudian perkataan him maknanya mereka. Itu dhamir apa dipanggil? Dhamir muttasil. Him atau hum. Wa min ma. Ini sama perkataan ni menggabungkan perkataan min dengan ma, seterusnya la. Makna tidak. Itu haraf apa tu? Haraf
La makna tidak. Nafi. Haraf nafi. Tidak Kalau haraf nahi terjemahan dia jangan. Ini bukan makna jangan, ini makna tidak. Okey, itu. Kemudian kita boleh bincang lagi perkataan yang kita tak tahu tu, maknanya yang dah biasa digunakan. Kita biasa bertasbih, macam mana bunyi tasbih kita? Subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Okey, kita dah tahu ini makna subhana, makna maha suci. Ya. Maha suci. Allazi makna maha suci Allah yang. Ya, maha suci Allah yang. Silakan Kak. Sinilah, sini pula. Dah sendeng. Okey. Kemudian perkataan khalaqa ini sangat banyak digunakan dalam Quran. Khalaqa telah menjadikan. fi'il apa tu? Madhi. Fi'il madhi. Okey, kalau fi'il madhi khalaqa, ada tak berlaku penambahan di hujung? Tak ada. Khalaqa ada tak? Ada. Tidak ada. Kalau tidak ada bermakna apa dhamir dia? Huwa. Huwa khalaqa bermakna Dia telah menjadikan. dia telah mencipta. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Nak dengar diagram warna kuning. Okey, cuba jalankan huwa khalaqa. Huma, hum, hiya, huma, hunna, hunna khalaqna. Anta. Apa makna khalaqta? Engkau telah menjadikan atau mencipta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Ma makna khalaqna? Kami telah menjadikan. Ya, huwa. Huwa khalaqa. Ni lah dia, kembalikan. Jangan sampai hujung tak boleh kembali. Ya, sampai hujung kembalikan, sebab punca perkataan dalam fi'il madhi ialah huwa khalaqa. Dia telah menciptakan. Okey. Sekarang ni bila kita jumpa fi'il, perkataan dia khalaqa, fi'il. Apa makna fi'il? Perbuatan, kata perbuatan. Perbuatan. Bila kita jumpa kata perbuatan, kita mesti cari fa'il dia, iaitu pelaku. Ya, kalau ada perkataan mencipta, mesti ada yang mencipta, pelakunya. Dan selepas itu ada perkataan fi'il yang ada, ya, maf'ulun bih. Ni tidak semestinya ada. Saya tandakan kotak lah, dia panggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Fi'il makna apa? Kata perbuatan. Kata perbuatan. Okey. Fa'il maknanya apa? Pembuat. Pembuat, pelaku. Maf'ulun bih maknanya yang kena buat. Makna mesti ada perbuatan, mesti ada pelaku dan ada yang dilakukan. Ya, kalau perbuatan memukul, mesti ada yang memukul dulu. Lepas tu baru cari yang kena pukul. Kalau ada perbuatan dia melihat, maka mesti ada yang pertama orang yang melihat, dan selepas tu mesti ada benda atau orang yang kena lihat. Kalau perbuatan dia mengajar, mesti ada pengajarnya dan mesti ada yang diajar. Okey?
Mengajar tu adalah fi'il. Pelaku dia ialah, saya kata ustaz, maka orang yang kena ajar murid-murid tu dipanggil maf'ulun bih, yang kena buat, ya. Okey. Dua cara mencari fi'il ni. Kita ada tahu ada berapa fi'il? Pertama fi'il madhi, kedua mudhari, ketiga amal. Okey, keempat nahi. Nahi itu adalah pecahan daripada fi'il mudhari. Okey, bila jumpa ketiga-tiga fi'il ni, tuan-tuan kena cari fa'il. Fa'il ada dua kaedah mencari dia. Kaedah pertama, cari sahaja isim yang marfu'. Tahu makna marfu'? Iaitu baris depan. Boleh baca? Baca tu tak payahlah. Saya nedengkan leher tu, tegakkan dia. Boleh baca tak seneng-seneng ni? Pagi-pagi ni buat exercise sikit, ya? Supaya leher tu boleh apa. Saya nak tengok antara benda-benda yang perlu dijaga dalam kesihatan ni, keanjalan. Boleh tak? Macam tu. Boleh tak? Kalau tak boleh tu, kita nak mati dah tu. Okey, itu kaedah pertama mencari, ya. Misal kata kita jumpa perkataan khalaqa. Apa makna khalaqa tadi? Dia telah menjadikan, dia telah mencipta. Maka cuba tengok selepas dia, ada tak isim baris depan? Khalaqallahu. Kat sini contoh ni adalah saya buat tu, ya. Mana kalau ada di sini cukup dah. Inilah dipanggil fa'il, pelaku. Fa'il mesti baris apa? Baris depan, marfu', baris depan. Khalaqallahu. Okey, ini contoh pertama. Contoh kedua, kalau tuan-tuan tak jumpa khalaqa sahaja, macam tu, ya. Lepas tu tak ada disebut isim yang berbaris di depan, maka kita kena menggunakan kaedah yang kedua, iaitulah carilah dhamir. Dhamir apa? Yang tersembunyi dalam fi'il. Apakah dhamir yang tersembunyi dalam fi'il ni? Okey, huwa. Jadi kita kata fa'il dia ialah huwa. Huwa tu siapa yang mencipta tu? Allah. Huwa tu akan kembali juga kepada Allah. Cuba terjemah huwa khalaqa. Dia telah menciptakan. Siapakah fa'il pelakunya? Allah. Bukan Allah, huwa. Dia. Ya, kita guna kaedah kedua, cari dhamir yang tersembunyi. Khalaqa ni huwa. Huwa ni akhirnya kembalikan semula kepada Allah. Ini ikut cara orang Arab, Tapi kalau perkataan khalaqallahu, siapa fa'il dia? Pelaku dia Allah, sebab dah ada isim baris depan. Okey, misal kata Allah menciptakan apa? Manusia, Betul? Al-insan. Kalau perbuatan dia mencipta, pencipta dia siapa? Allah, fa'il dia. Ataupun huwa tu Allah juga, Okey. Maka ada yang, kalau perbuatan mencipta, mesti ada yang dicipta. Yang dicipta itulah dipanggil maf'ulun bih. Siapa yang kena cipta? Al-insan, iaitu manusia. Maka kaedah mencari maf'ulun bih ialah cari isim mansub. Apa makna mansub? Isim baris atas.
Okey, jadi kita boleh bariskan khalaqallahu maf'ul bih bagi apa? Atas. Maka kita bariskanlah dia di atas. Khalaqallahu al-insana. Jadi maf'ul bih mesti baris atas. Okey. Macam ni, saya kata perbuatan ini khalaqa. Tengok sini, khalaqa ni siapa fa'il dia? Huwa, menggunakan kaedah dua. Dia tu siapa? Allah juga. Tapi kalau nak kata dia telah mencipta manusia, macam mana nak terjemah? Macam mana nak bacakan? Khalaqa al-insan. Terus al-insan. Al-insan ni yang mencipta ke yang kena cipta? Yang kena cipta. Yang kena mesti baris apa? Atas. Maka kita kata khalaqa al-insana. Khalaqal insana min salsalin min hama'im masnun. Khalaqa al-insana. Setiap dia yang diciptakan, maka dia mesti baris atas. Okey, saya manusia diciptakan daripada apa? Daripada tanah min tin lah saya kata senang nak pendekkan cerita. Sama juga khalaqal insana min tin, daripada tanah. Okey, itu kaedah. Bila tuan-tuan jumpa fi'il, kena cari fa'il. Apa makna fa'il? Pembuat ataupun pelaku. Tengoklah mana yang tuan-tuan mudah. Macam mana mengenal pelaku ni? Cari isim baris depan yang selepas dia, macam ni. Kalau tak ada isim baris depan turun macam ni, cari dhamir yang tersembunyi. Sebab itu diagram warna kuning mesti kuasai. Siapa tak kuasai diagram warna kuning, tak tahu dhamir, maka dia tidak tahulah fa'il dia. Apa makna fa'il? Pelaku atau pembuatnya. Okey. Seterusnya kita, perbuatan mencipta kena ada yang kena cipta, yang dicipta, iaitu manusia. Manusia ni yang kena cipta oleh Allah, maka dia dipanggil apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, cara mencari dia isim baris atas. Jangan tukar depan dan atas ini kekeliruan yang sering kali berlaku walaupun dah lama belajar. Dia tak nak pegang. Kita kata fa'il bagi depan, lepas tu dia kata atas pula. Pegang kuat-kuat. Fa'il bagi apa? Fa'il baris depan. Tengok. Fa'il baris depan, maf'ul bih baris fa'il bagi depan, maf'ul bih bagi atas. Ada ingatkah? Ada. Okey, kalau tuan-tuan menemui satu masalah, manusia tidak mahu disebutkan, tetapi kita gunakan ganti nama diri dia. Dia, iaitu Allah telah menciptanya. Macam mana kita nak sebut? Khalaqa. Apa makna khalaqa? Dia telah mencipta. Siapakah fa'il dia? Huwa. Dia kes dia sama macam ni. Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Dia, iaitu Allah telah mencipta manusia. Kita tak nak sebut manusia, kita sebut dhamir dia. Ganti nama diri kepada manusia apa? Nya. Macam mana? Nya ini muzakkar ke muannas? Laki ke perempuan ni? Manusia ada laki ada perempuan kan? Tengok, bukan tu maknanya. Tu perkataan tu, jantan ke betina? Jantan. Tak ada ta marbutah. Okey. Guna apa dhamir muttasil dia? Macam tu sajalah. Khalaqahu. Dia, iaitu Allah telah menciptanya. Nya tu siapa? Manusia. Sama tak makna dia? Sama. Maka macam mana kaedah mencari maf'ul bih? Kaedah kedua,
senang saja cari domer. Domer apa dipanggil? Yang muttasil. Muttasil dengan apa tu? Isim ke fi'il ni? Dengan fi'il. Cari, ya, mana-mana domer yang muttasil dengan fi'il. Sebab itulah pelajaran domer muttasil sangat penting. Kalau domer tu muttasil dengan fi'il, dia akan jadi apa? Maf'ulun bih. Kalau domer muttasil dengan fi'il, dia mesti kena. Ya? Kalau perbuatan dia memukul, darabahu, siapa yang kena pukul? Darabahu, siapa yang kena pukul? Mesti hu. Domer muttasil tu mesti kena punya. Dia pukul dia. Dia ya, nya tu yang kena pukul. Kalau perkataan ra'aitu, aku melihat. Siapakah fa'il dia? Tu apa? Ana. Akulah melihat. Saya sebut ra'aituhu, siapa yang kena lihat? Mesti hu tu yang dilihat. Ra'aituhu, apa makna ra'aituhu? Aku telah melihat nya atau dia. Dia tu mesti yang kena. Misal kata allamtu, apa makna allamtu? Mengajar. Allamtu tu aku. Jadi fa'il siapa? Domer sebenar tu apa? Tu ana lah, aku yang mengajar. Janganlah cari orang lain nak set. Aku mengajar. Allamtuhu, siapa yang kena ajar? Dia itu perkataan apa? Hu. Mesti domer ni, domer muttasil ni yang bersambung tu mesti yang kena ajar. Allamtuhu. Jadi maknanya dia ni mesti kena. Kalau perbuatan mencipta, dia mesti kena cipta. Kalau perbuatan yang memukul, dia mesti kena pukul. Ni apa dipanggil domer? Muttasil dengan apa? Fi'il. Dengan fi'il. Domer muttasil dengan fi'il, mesti dia kena. Kalau perbuatan dia melihat, mesti dia kena lihat. Kalau perbuatan dia mengajar, dia mesti yang kena ajar. Yang kena tu dipanggil apa? Maf'ulun bih. Kalau tuan-tuan ingat formula ni, selamat satu Quran dikuasai. Kita tak main apa ni surah Fatihah je, satu Quran datang daripada Banting tak uji. Orang Banting dia kena nanti saya datang Banting lah. Orang Shah Alam pula kena. Okey, kalau tuan-tuan tak ingat, tolong ingatkan ni dulu sekejap. Dan salin belum? Cuba salin, saya bagi 1 minit salin. Tak cukup masa, 1 minit setengah. Dah lom? Dah? Ustaz, kalau aku dia telah menciptanya, kalau aku telah menciptanya, kita kata khalaqtuhu. La, kan kita kena belajar tu diagram fi'il madhi telah guna. Cuba terbalikkan diagram kakak tu. Bila ana tu betul-betul tak payah terbalikkan yang tadi fi'il madhi. Okey, kalau ana bunyi macam mana? Khalaqa jadi khalaqtu, bukan khalaqatu. Ada soalan lain?
Cuba soal apa-apa yang keliru. Tak ada? Jelas? Hebatnya. Apa masalah dah? Iya. Kenapa dhamir tu tak bagi atas? Sebab dia mabni. Ya, semua dhamir mabni. Apa makna mabni? Tak pernah belajar Belum. Ya Allah. Tak apalah. Mabni itu maknanya kebal. Dia tidak berubah. Dia tak boleh berubah sampai kiamat. Ya? Maknanya semua isim semua haraf adalah mabni, dan semua isim yang ada dalam isim popular kita di dalam diagram warna apa? Pink itu semua mabni. Dia tak boleh berubah sampai kiamat. Dia je. Dia berubah ni itu sekadar untuk meringankan sebutan sajalah. Ya? Itu mabni maknanya dia kebal dan tidak boleh berubah. Ya, kecuali isim zaraf tu dia mungkin boleh berubah. Perbuatan fi'il madhi bagi atas lah. Kalau fi'il mudhari' macam fi'il mudhari' lah rupanya. Kakak jangan tambah syarat. Kakak tengok je fa'il ni dua syarat sama ada baris depan ataupun cari dhamir sebenarnya. Maf'ul bih cari isim baris atas ataupun cari dhamir muttasil dengan fi'il. Adapun fi'il macam itulah, macam yang kita jalankan dalam diagram warna apa? Kuning. Kuning. Jangan fikir baris dia, sebab baris fi'il ada perbincangan khas dalam diagram warna kuning. Dah tuan-tuan? Sudah Okey. Kalau sudah saya padam supaya papan putih kita tidak berserabut. Tapi ini tulis kecil ke tulis besar-besar ni? Kecil. Nanti bila semak jangan sampai tak jumpa. Okey, tuan-tuan, satu lagi kita nak maklumkan tadi, ada satu kategori isim dipanggil isim mabni. Apa makna mabni tadi? Kebal ataupun tidak boleh berubah. Apa dia? Cuba senaraikan dalam kita punya isim popular tu. Pertama apa? Semua dhamir kebal. Okey, lagi? Isim apa? Isim mausul. Ketiga? Isim isyarah. Kemudian isim istifham. Kemudian yang seterusnya isim zaraf. Isim zaraf ini sebahagiannya adalah kebal. Sebahagiannya, kalau lawan kebal apa? Tak kebal. Ya kan? Berubah. Susah kakak nak baca Dia tulis penuh lah. Saya ni bahasa SMS kak. Berubah. Kalau lawan pada mabni ialah tak berubah, dipanggil dalam bahasa Arab dia mu'rab. Mu'rab makna dia boleh berubah. Berubah baris hujungnya. Sebab yang paling penting dalam bahasa Arab baris hujung dia. Kadang-kadang kita jumpa kata al-ardu, kadang-kadang al-ardi, kadang-kadang al-arda. Yang hujung kita boleh berubah, depan, bawah dan atas. Okey, tuan-tuan kena ingat
Iaitu pelajaran paling senang sekali kita nak beri alasan kebal. Antara isim kebal ni ialah dhamir. Ingat dhamir tak? Dhamir terbahagi kepada berapa? Dua, munfasil dan muttasil. Semua kebal. Kedua, isim mausul, ingat? Jangan tak ingat. Ketiga, isim isyarah, ingat tak? Ingat. Keempat, istifham, ingat? Ingat. Hafal? Tak payah hafal, ingat saja. Hafal itu proses mengingat. Tetapi saya tak pentingkan tuan-tuan nak menghafal ke, nak diam-diam tengok-tengok kelip-kelip mata, ingat, okey juga. Antara kaedah mengingat apa lagi? Mengulang kerap kali. Ada orang tak boleh ingat dengan apa ni, buat teori tu, tapi dia praktis daripada Al-Quran, dia senang ingat. Pun tak apa dah. Tidak semestinya menghafal. Sebab menghafal tu salah satu proses nak mengingat. Banyak cara lain lagi. Macam mana saya nak ingat nama kakak-kakak ni? Tengok muka, tanya sekali-sekala kan. Sebab kelas ni saya tak ingat nama ni sebab apa? Sebab kelas ni tak bagi saya tanya. Dia suka, dia kata tanya ramai-ramai. Itu nasib lah. Tak ingatlah nama kakak-kakak ni. Kalau kelas kata, boleh tanya Ustaz, seorang-seorang, itu memang senang nak ingat. Tanya seorang-seorang. Okey, saya nak tanya sekali lagi. Kita buat agreement baru. Nak tanya seorang-seorang ke nak tanya ramai-ramai? Seorang-seorang? Ya. Tak apa Ustaz, sebab kalau kita biasanya daripada silap tu kita akan mudah ingat. Ya ke? Saya kalau macam ada orang yang silap terus tak ingat. kita dah tersalah kita sebut sekali nanti kita ingat orang. Terus ada banyak aksen. Tak apa, jangan takut. Saya ni orang baik. Saya kalau tengok berkerut tu saya tak tanyalah. Saya tanya ramai-ramai. Tapi syarat dia bila tanya ramai-ramai tu semua orang mesti bagi perhatian. InsyaAllah dapat juga. Tapi kalau tanya seorang-seorang tu dia lagi cepat-cepat. Ya? Okey. Habis ya? Sudah sini? Saya padam maknanya tak penting pun. Ini benda ni sudah ada dalam diagram kita warna pink Makna isim-isim yang disebutkan dalam diagram warna pink itu semua mabni kecuali zaraf. Isim zaraf ni sebahagiannya mabni, sebahagiannya tak mabni atau mu'rab. Okey, mari kita tengok semula perkataan khalaqa. Mana apa tadi? Dia telah mencipta. Itu fi'il ke isim ke harf? Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Bermakna kalau kita jumpa fi'il, kita kena cari apa? Fa'il. Fa'il. Apa makna fa'il tadi? Berlaku. Okey, fa'il kena cari isim baris bagi depan semua, betul? Okey, ada tak isim bagi depan? Tak ada. Kita guna kaedah kedua. Apa kaedah kedua? Cari dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir tersembunyi di sebalik khalaqa? Huwa. Jadi kita kata fa'il dia, pelaku dia ialah siapa? Huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu ialah allazi. Allazi tu siapa? Ya, Allah yang. Kita terjemah Maha Suci Tuhan yang. Allazi itu ialah Tuhan yang, iaitu Allah lah. Bila perbuatan mencipta, ada tak yang kena cipta? Yang kena cipta tu dipanggil apa? Cuba sebut semula. Maf'ulun bih. Yang kena cipta. Cara mencari maf'ulun bih pertama ialah cari isim maksud. Mana apa isim maksud? Baris atas. Ada tak yang kena cipta di sini? Apa dia? Al-azwaj. Nampak tu? Apa makna azwaj? Pasangan. Iya ke? Suami.
Okey, ini kalau kita tengok kamus, tak apalah, tak payah tengok kamus, dia jamak kepada perkataan zaujun. Zaujun mana? Satu pasangan, azwajun pasangan-pasangan. Tetapi kenapa tak baca dengan tanwin di sini? Tak, kenapa dia tak baca dengan tanwin? Pelajaran tadika azwada alif lam. Asalnya azwajun kan? Cumanya dia tak ada tanwin sebab ada alif lam. Tapi kenapa azwaja bagi atas pula? Ingat, sebab dia maf'ulun bih, dia yang kena cipta, maka dia bagi atas. Khalaqal azwaj. Cuba terjemah khalaqa. Dia iaitu Allah tadi telah mencipta al-azwaja, pasangan-pasangan, kulla, kesemua, setiap, kullaha, nya. Okey, nya ni kembali kepada apa? Telah mencipta pasangan-pasangan itu kesemuanya. Ha kembali kepada apa? Siapa tahu? Pasangan. Bermakna pasangan ni muzakkar ke muannas? Mana tahu? Ha. Oh, betul juga. Okey, sekarang ni saya bagi formula. Saya tak pasti dah bagi ke belum. Ini dipanggil jamak. Betul? Jamak apa dipanggil? Kalau zaujun. Okey, kalau satu pasangan dia pokok jantan dan pokok betina, sepasang dipanggil zaujun. Kalau dua pasang, zaujani ataupun zaujaini. Kalau jamak dia macam mana? Azwajun. Macam mana tahu azwaj? Jamak apa dipanggil tu? Jamak taksir. Jamak taksir nak tengok kat mana? Tengok dalam kamus. Mana cakap punya dikira ni? Jawab. Ya. Hanya kalau satu zaujun, dua zaujani, zaujaini. Tapi kalau jamak yang dalam kamus ada dikosongkan di situ azwaj. Ya, ini dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Sebab itu dikosongkan dalam kita punya diagram. Jamak taksir. Kat mana kita nak tahu jamak taksir ni? Dalam kamus. Okey, dalam teori bahasa Arab, jamak taksir untuk dipanggil li ghairil aqil. Apa makna li? Tidak. Li. Bagi. Ghairi tidak atau yang bukan. Bagi yang bukan akil, berakal, iaitu apa? Benda yang tidak ada otak, iaitu benda. Untuk benda, jamak taksir untuk benda, maka dia punya jantinanya akan bertukar kepada muannas, iaitu perempuan. Maka bilangan akan jadi mufrad. Mufrad makna apa? Satu. Mufrad. Maka kalau dhamir yang nak digunakan apa? Mufrad tapi perempuan. Dia perempuan. Macam mana? Dia perempuan? Hiya. Kalau dhamir muttasil dia? Tak, dhamir muttasil ha. Tengok tu dalam diagram warna pink. Hiya kalau dhamir munfasilnya. Kalau ha untuk muttasil. Betul tak? Jadi maknanya ini teori. Kalau jamak taksir untuk benda, dia jantina akan kembali kepada perempuan dan bilangannya akan jadi satu semula. Sebab itulah digunakan ha. Kulla al-azwaj, iaitu setiapnya, iaitu pasangan-pasangan itu. Boleh Ingat teori dia. Jamak taksir semula. Jangan tulis dulu, faham dulu. Jamak taksir untuk apa? Untuk benda dalam bahasa Arab, maka jantina dia jadi muannas, dia perempuan, dan bilangannya jadi mufrad. Kalau dhamir yang kita nak guna ialah
Dia untuk munfasil dan guna untuk muttasil ha. Kalau kita nak gunakan apa ni, isim isyarah, apa nak guna isim isyarah? Ini untuk perempuan hadhihi. Kalau itu untuk perempuan zalika jadi tilka. Maknanya kita akan tengok macam tu. Masalah ni akan banyak penggunaan di dalam Quran. Maknanya dia akan bertukar kepada jantina dia perempuan dan bilangan dia satu. Hazihi akan digunakan. Kalau tunjuk jauh, tilka. Kalau untuk isim mausul, apa yang untuk perempuan satu? Perempuan tapi satu. Allati. Dia akan jadi allati. Okey. Beginilah hukum apa ni? Jamak taksir untuk benda. Okey, pegang kuat-kuat. Kita akan jumpa banyak di dalam Quran. Pertama kita dah nampak kullaha. Allah telah menciptakan pasangan-pasangan itu ke semuanya. Nya itu kembali kepada jamak taksir, iaitu pasangan-pasangan. Sudahkah tuan-tuan? Teori jamak taksir ni jangan salin dalam nota yang tersepit-sepit. Nanti tak jumpa. Campur tak datang pula lagi. Lagi tak jumpa nak cari. Tulis besar-besar. Jangan kedekut muka surat. Boleh tak? Bagus kakak-kakak ini. Tulislah. Selagi mana tangan itu tidak dikakukan oleh Allah, maka tu barulah menyesal. Allah rugi tak menulis tulisan seperti ajar. Nanti bila kita kena kencing manis tu apa yang akhirnya tangan kita sesangat. Ya, bukan sakit sulam ni. Sendi. Tukang kencing manis. Mak saya dah mula kena dah. Dia susah dah. Kena susah. Tuan-tuan punya tangan semua elok lagi ya? Tulis banyak-banyak. Mudah-mudahan ni exercise yang menjadikan kita boleh gunakan semua sendi-sendi. Yang ni Ustaz, omega 3. Ya, omega 3 ya. Bagus kan? Dia sepatutnya semasa kita umur start masuk umur 30, ambil omega 3 dengan kalsium magnesium mesti ambil. Sebab tulang kita memecah. Okey, saya dah ambil dah. Tapi dah langsung dah umur 40 lebih dah. Belum lagi boleh juga. Okey. Tapi kalsium tu saya tak boleh makan, sakit perut saya. Okey. Dah Al-azwaj, tuan-tuan dah tahu makna tadi ya? Pasangan. Dia ni dipanggil mufrad ke jamak ni bilangannya? Jamak apa? Jamak taksir. Maka jamak taksir dia punya formula dia, jantina dia akan jadi muannas perempuan dan bilangannya akan jadi mufrad. Maka kita menggunakan perkataan di sini. Okey. Seterusnya perkataan min ma. Apa makna min? Dari ma apa yang. Yalah, sepatutnya lepas haraf jar mesti baris bawah. Kenapa dia tak baris bawah? Sebab apa dia tak baris bawah? Tenteng mabni. Inilah mabni. Mabni makna apa? Perkataan kebal yang tidak boleh berubah. Lepas haraf jar tetap ma. Dia tak jadi ni. Ya, sebab dia memang kebal dan dia tak akan berubah sampai kiamat. Ya, dia tak jadi mu. Okey.
Perkataan seterusnya yang ni kita kena cari kamus. Tunbitu. Okey tuan-tuan, sabar dulu. Tunbitu. Fi'il apa dulu saya nak tanya? Tunbitu. Madhi ke mudhari'? Kakak nak kata dia fi'il madhi sebab ada tu kan? Betul? Nampak gayanya macam betul sebab tu. Tapi ini bukanlah ta penambahan. Ini ta asli. Jadi penambahan dia ialah ta. Hujung dia baris depan. Maknanya fi'il mudhari', apa dhamir dia? Ta di pangkalnya dan hujung dia baris depan. Tengok diagram. Hiya, ada pendapat lain? Beranilah cakap. Cakap nak tanya seseorang. Cakap. Cakap dia jangan apa ni. Tengok diagram tu. Diagram warna kuning. Ta di pangkalnya fi'il mudhari', pangkal di ta, hujung dia bagi depan. Ya, ada pendapat lain? Anta. Abang kata anta. Betul ke anta? Betul anta? Betul tak? Betul. Anta. Kalau betul saya nak tulis ni. Ya, tak kisahlah. Yang paling penting abang tu dapat melihat dengan betul. Anta. Setuju tak semua? Sama sama. Anta dengan hiya sama? Sama tak? Pangkal dia ta, hujung dia bagi depan. Sama. Cakaplah sama. Ya, sama. Memang sama. Hiya ataupun anta sama. Ini siapa yang bermain dengan diagram fi'il mudhari' mesti wajib tahu. Mesti wajib. Apa lagi? Tak dapat tidak. Mesti tahu bahawa hiya dan anta tu sama. Dia tak boleh nampak satu je, mesti nampak dua. Sebab nanti baru kita nak buat pilihan, anta ke hiya. Kalau kita buat satu pilihan, mungkin dia anta dah kita tersilap terjemahan. Okey. Lepas tu kita jumpa perkataan tunbitu. Kalau kita nak tengok dalam kamus kita, dalam kita punya sifir, kita kena kembalikan kepada huwa. Huwa macam mana bunyinya? Kalau hiya tunbitu, kalau huwa? Huwa. Kalau huwa, pangkal dia apa? Ya, dia akan jadi yunbitu. Cuba jalankan fi'il mudhari' sekejap. Huwa yunbitu. Huma hum hiya tunbitu. Huma yumbitna. Anta tunbitu. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Tunbitna. Ana unbitu. Nahnu nunbitu. Boleh?